Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama Dr. Roni pada hari ini. Tapi hari ini kita tidak membicarakan berkaitan dengan soal HIV sebab itu adalah last discussion kita. So hari ini kita nak discuss perkara yang lebih penting, lagi menarik, iaitu tentang rambut. Okey. Soalan pertama saya kepada Dr. Roni pada hari ini, berapa banyak amount rambut gugur yang consider as normal gugur dan berapa yang dikategorikan sebagai tak normal? Okey, alright. Menjawab soalan Raihan tadi, soalan yang paling common lah orang tanya kalau datang klinik, kalau banyak tu berapa kuantiti yang tak normal kan? So, kita start dengan yang normal dulu. Kalau manusia ataupun mereka yang tak ada masalah rambut ni, rambut kita boleh gugur kalau tak mandi lah, dalam 50 hingga 100 helai, bukan time mandi. Tapi kalau kita bercakap bila kita mandi, bila kita sikat, so yang tu count dia akan berlainan sikit kan. Dia akan lagi banyak lah sebab ada geseran, ada friction, kita panggil kalau fizik semua tu kan. So rambut gugur should be kurang daripada 250 helai dalam sehari bila kita kira time kita mandi lah. So amount yang tak normal melebihi daripada yang saya mention tadi Raihan. So kalau kita kira time tak mandi, kalau lebih daripada 100 helai dalam sehari, setiap hari lebih 100 helai, yang tu memang tak normal Raihan. Yang tu memang you have to seek for medical problem, kena dapatkan nasihat daripada doktor-doktor. Jadi menjawab kepada explanation Dr. Roni tadi tu, okey, kenapa rambut-rambut tadi dia dah gugur? Jadi 250 helai, kurang daripada 250 helai sehari di-consider as normal. Betul. Okay, jadi rambut tu akan kembali hidup ke macam mana? Of course, rambut ni adalah sel macam kita punya kulit juga. Dia ada cycle pertumbuhan dia. Dia boleh gugur, dia boleh replace balik dengan yang baru. So, kalau gugur dan amount yang terkawal, that's why kita tak risau. Sebab kita confirm dia akan tumbuh balik. Macam kulit-kulit kita kalau gugur, takkanlah kalau gugur tak tumbuh akan ada luka lah kan. Faham. So macam tu juga lah dengan rambut kita. Faham. Jadi guys, 250 helai gugur ke bawah sehari dikategorikan, yang tu time mandi Rehan. Time mandi dikategorikan sebagai normal saja. Jadi kalau lebih daripada 250 helai sehari selepas mandi, tak normal. Tapi saya tertanya-tanya, kenapa mandi dia gugur? Okey, time mandi macam saya cakap tadi, dia ada air, and then dia ada geseran time mandi tu. So bila kita bila guna jari ke, kita massage guna jari, so benda tu boleh menyebabkan lagi banyak rambut tu tertanggal. So normal lah, apa-apa kalau kita geser dekat kulit, kat badan pun dia boleh menyebabkan lagi banyak sel-sel kita tertanggal juga. Sama macam kita scrub badan lah. So rambut pun sama lah macam tu. Okey, faham. Okey, jadi doktor, Raihan nak tanya ada satu soalan cepu mas ni. Soalan ni memang ramai orang tanya. So saya nak bacakan soalan-soalan ni orang nak tanya ni. Okey, jadi bila rambut gugur tu, 250 helai, so dia continuously gugur setiap hari, betul? So at what moment yang kita boleh kategorikan keguguran itu towards botak? Okay, at what moment? At what moment? Maksudnya macam katakanlah every day 250 helai sehari, 250 helai sehari. Jadi adakah dia towards nak botak? Of course, kalau gugur tu berterusan, berterusan melebihi jangka masa yang sepatutnya, lama-lama botak lah. Lama-lama kulit kepala kita akan lagi nampak jarang. So bila pergi barber pun barber akan tegur kenapa rambut makin jarang macam tu. So dia bergantung kepada punca-punca rambut tu gugur juga Raihan. Ada banyak punca-punca rambut gugur. Antaranya salah satu yang paling common masalah hormon, genetics, and then telogen effluvium sebab stres daripada satu perkara tu lah, badan akan respon macam tu. Itu antara yang common punca rambut gugur. Jadi doktor cakap sekarang ni stres boleh menyebabkan punca rambut gugur. Betul. Okey, stres ni ada pelbagai lah doktor. Okey, stres dengan kerja pun boleh jadi, stres dengan keadaan alam sekitar pun boleh jadi, dan stres dengan diri sendiri pun boleh jadi. Betul. Jadi stres adalah punca kepada rambut gugur. Jadi boleh tak doktor huraikan dengan lebih mendalam bagaimana stres ni boleh menyebabkan rambut gugur? Okey, stres ni kalau let's say kita dalam kategori stres yang melampau,
Contoh kita alami depresi, anxiety. Yang tu boleh mengganggu emosi kita, mental health kita. So all this benda yang trigger stress akan menyebabkan proses rambut tu gugur lagi cepat lah. Sebab badan kita pun akan respon. Salah satu contoh lain stres selepas bersalin. Lepas bersalin meneran-neran 2-3 jam tak keluar-keluar lagi kan. Stres, mak stres ni. So kalau mak stres, lepas bersalin tu bila badan dah adapt hormon semua dah baik macam biasa, time hormon waktu pregnant dia lain lah kan. Waktu lepas bersalin dia dah baik jadi macam biasa dah, dia turun jadi macam biasa. So kita panggil this one sebagai stress juga. Stress daripada pembedahan, daripada proses bersalin tadi. So kebanyakan orang yang mak-mak bersalin ni lepas bersalin memang rambut dia gugur, automatic gugur. Usually dalam 6 bulan, tempoh 6 bulan pertama lah. Okay, faham? Macam tu. Faham? Okay, jadi doktor tadi dah huraikan. Okay, anxiety, stress, depression adalah penyumbang kepada rambut gugur. Tapi doktor, saya ada satu soalan. Andai katakan seseorang tu diagnose, dia adalah mempunyai anxiety, dia ada depression, tapi at the same time dia consume ubat, adakah dia boleh kontrol keguguran rambut? Okey, kalau dia condition tu sendiri terkawal menggunakan ubat, Raihan, of course rambut yang gugur tu dia akan terkawal after dia dah control semua perkara-perkara yang negatif tu lah. Tapi ada juga ubat-ubat pun adalah salah satu punca rambut gugur. Contohnya ubat-ubat psikiatri. Certain ubat psikiatri boleh menyebabkan rambut gugur juga, Raihan. So that's why adalah pasien-pasien ataupun pesakit-pesakit yang ada masalah rambut ni dia akan datang klinik. So kita kena screen juga masalah mental health dia. Ada ambil ubat-ubat psikiatri ke tak, macam tu. Faham. Okey, jadi dengan kata mudahnya pada hari ini kita kena mengamalkan gaya hidup sihat. Betul. Tak payah stres-stres. Kalau bergaduh dengan wife, terus makan-makan dengan wife. Betul. Pergi makan-makan. Kalau stres anak tak dapat keputusan best, duduklah belajar ajar anak-anak. Kalau kita stres tentang kerja, kita kena bercakap dengan bos and discuss pasal benda ni. Sebab at the end of the day it will affect us. Betul. As a human being, kita memang kena hidup happy-happy je lah, senyum-senyum. Betul. Okay, alright. Satu lagi, Rehan. Yang stres ni bukan sekadar benda yang sekeliling kita. Lifestyle kita yang paling common, vape, rokok. Baru-baru ni kita tengok yang vape, rosakkan paru-paru semua tu. Yang tu pun boleh menyebabkan stres kepada badan. Dia bukan stres sebab berlakunya pergaduhan ke saja. Yang tu pun boleh, tapi kita tengok kepada benda yang praktikal di sekeliling kita yang paling ramai orang merokok, vape pun tak ingat masa depan kan. So that's why benda tu pun chemical tu boleh trigger stres dalam badan kita sendiri. Faham. So jadi berbalik kepada saya punya nasihat tadi, memang kita kena mengamalkan gaya hidup sihat. Tak payahlah vape, tak payah merokok. Kalau rasa-rasa nak sedap-sedap macam tu, kita pergilah makan-makan ataupun keluar jalan-jalan. Enjoy life. Okey, doktor, ini soalan yang popular dari kawan-kawan saya. Sebab kawan-kawan saya berusia umur dah 40 tahun ni, memang kawan-kawan yang ramai lah rambut gugur. Okey, jadi diorang ni because previously lifestyle diorang juga, and ada satu condition yang memang diorang memang purposely tanya saya satu soalan before this session. So dia tanya, adakah dengan pemakaian topi boleh menyebabkan rambut gugur? Okey. Raihan rasa apa? Boleh tak? Okey. Kalau doktor tanya saya sebab ni logik akal saya tau. Okey, bila kita pakai topi, so rambut tu dia tak bernafas, mungkin dia akan gugur. Atau mungkin dia dah terpenyek banyak kali tu, dia tidak mempunyai pertumbuhan yang betul. Sebab dia dah ketat sangat, mungkin dia boleh juga gugur. Tapi saya tak tahu. Itu pendapat saya lah. Itu more kepada logik akal Raihan lah. Tapi bila kita bercakap mengenai physiological, macam mana rambut tu dapat supply oksigen ke, basically dia bukan daripada luaran sahaja. Of course dia melalui daripada darah tu sendirilah, Raihan. So bercakap mengenai pemakaian topi ataupun topi keledar, tudung, so
all these things actually tak menyebabkan rambut gugur pun. Kalau cakap topi menyebabkan rambut gugur, so consider orang yang pakai tudung ni memang rambut tak adalah kat dalam tu. Macam tu. Sebab tak cukup oksigen tak. Yang tu adalah mitos semata-mata. So tak perlu percaya sangatlah benda-benda yang bukan fakta ni. Kalau you search pun, you boleh je search dekat mana-mana online platform, benda tu actually mitos lah, Raihan. Tak perlu percaya. Jadi kawan-kawan, pemakaian topi rambut gugur adalah mitos. Okay? Alright. Okay, so dapatkan treatment daripada doktor dan nasihat daripada doktor yang bertauliah berkenaan rambut sebelum percaya kepada benda-benda yang tak betul. Okay, thank you doktor for the explanation. So, Raihan ada banyak soalan sebenarnya. Okay. Tapi soalan seterusnya adalah, okay, kenapa kita tengok kan macam lelaki, dia selalu macam ada specific area untuk dia botak. Contoh macam tiba-tiba ada tumpuk kat tengah, bentuk M lah, bentuk L lah, saya tak tahu. Botak tengah lah. Botak tengah basically. So soalan dia adalah, what is actually the common root cause berlakunya keguguran rambut ataupun kebotakan in one specific area tu? Okay, kalau botak tengah ni memang common lah. Kalau you pergi jalan mana-mana, kalau you pergi mall ke, tengok lelaki botak tengah tu, memang you akan jumpa lah. So masalah benda ni actually berkaitan dengan genetik dengan hormon. Genetik dan hormon. Hormon, yes. So genetics ni basically daripada keturunan sendirilah. Kalau kita tengok mak ayah ataupun atuk, saudara mara dia, tengok yang botak semua, so yang bawah-bawah tu yang berkaitan sekeliling dia pun boleh dapat juga benda yang sama. Tu kita panggil genetics. And then genetics ni dia berkait rapat dengan hormon juga. Ada satu hormon kita panggil sebagai DHT, dihydrotestosterone, hormon lelaki lah. Yang tu dia boleh menyebabkan rambut kita gugur secara berterusan kalau kita tak rawat ataupun tak kawal. Alright, so guys, dia disebabkan oleh genetik dan juga hormon. Tapi saya ada soalan seterusnya. Okay, kalau genetik ni of course ni kita memang tak boleh ubah sebab dia datang dalam genetik mak ayah kita, atuk kita memang ada kat dalam tu. Tapi hormon macam mana doktor? Because as far as I remember, ada orang cakap dia cucuk hormon, so dia nak memperbetulkan hormon ataupun nak balance the hormon yang ada dekat dalam badan dia. Jadi, adakah ada solution untuk hormon tu diperbetulkan untuk make sure bahawa dia tak terkurang atau dia tak terlebih yang menyebabkan rambut gugur? Yes, boleh. Bercakap mengenai rambut gugur ni, of course dia ada ubat yang kita boleh kawal lah guna ubat. So which is ubat yang paling common kita bagi, Raihan, finasteride. Dos yang finasteride kita bagi untuk rambut usually 1 mg sahajalah. So bila bercakap mengenai finasteride ni, apa function dia? Function dia untuk kurangkan kita punya penghasilan DHT tadi dalam kulit kepala. So bila kita kurangkan amount DHT tu dalam kulit kepala, rambut boleh grow macam biasa dah. Dia tak adalah gugur banyak after that. So benda ni of course ambil masa, usually 3 bulan, 6 bulan akan nampak perubahan lagi ketara lah berbanding dengan 3 bulan tadi. So the longer you consume ubat tu, betul, lagi bagus lah untuk pertumbuhan rambut. Kita akan nampak progress dia slowly lah over the time. So memang kena makan untuk long term lah ubat tu kalau nak baiki balik ke botakan rambut disebabkan genetik keturunan. Okay, betul. Sebab saya ada kawan-kawan saya yang makan ubat-ubat ni. Ada seorang tu nama dia Hafiz. Saya rasa dia consult doktor kot. Saya tak sure that one. Okay, ada. Dia kata rambut dia bertambah banyak. Dan Wasi pun kawan saya juga, dia kata rambut dia bertambah banyak. Okay, so kalau Wasi dan Hafiz dengar kita punya podcast pada hari ini, say hello to them. Okay, alright. So diorang memang memakan ubat tu. Saya dengar dia memang consult dengan doktor rasanya. Okay, ada lagi soalan yang popular selain daripada genetik tadi. Kita dah tahu genetik dan hormon. So satu lagi soalan yang popular adalah, ada seorang rakan saya baru je balik daripada umrah. So saya pun baru balik daripada umrah. So dia kata, Raihan, kalau you cukur rambut the whole rambut you akan tumbuh lebih lebat. Betul ke? Tak ada, Raihan. Benda tu mitos actually. Kita punya akar rambut tu dia memang dah daripada lahir dia amount tu sahaja, dia tak bercambah ke. Dia boleh berkurang tapi dia tak bercambah. Faham. So sebab tu kalau kita tengok orang yang ada masalah keturunan yang kita discuss tadi, kalau dia biarkan lagi lama, lagi botak, condition dia lagi parah,
Akar rambut tadi yang kita ada sedia ada, dia boleh mati. So kalau boleh mati, kita tak boleh tambahkan secara natural lah. Kita kena tanam rambut yang baru. That's why sebelum dia dah mati tu, start makan ubat lah. Makan ubat untuk kita cegah, kita hidupkan balik. Dia macam pokok lah, Rehan. Pokok dia ada akar. So akar tu sebelum dia mati, dia boleh tumbuh pokok yang baru. Tapi kalau akar tu dah mati, of course pokok daun-daun semua tak akan tumbuh dah. Macam tu, Rehan. Faham? Okay, so tadi kita dah ulas berkenaan tentang rambut gugur. Dia disebabkan oleh genetik. Dan satu lagi adalah rambut gugur disebabkan oleh gaya hidup. Betul. Jadi di antara genetik dan juga tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat ni, doktor, mana satu gugur dia lebih banyak, doktor? Okay, nature of hair loss tu dia berlainan, Rehan. Kalau let's say kita tengok yang ada masalah genetik ni, dia gugur, tapi dia gugur yang dalam amount yang berterusan. Dia berterusan, dia tak berhenti. Tapi kalau kita mention pasal gaya hidup ataupun sebab stres, lepas bersalin, dia akan gugur juga. Cuma dia akan berhenti bila semua benda yang menyebabkan rambut gugur tu dah hilang. So dia akan naik macam biasa balik lah. So maksudnya dia boleh baik sendiri tanpa kita buat apa-apa. Kalau untuk yang gugur sebab stres, so kalau kita manage stres tu properly, so rambut akan baik sendirilah macam tu. Okay, faham. Okay, soalan seterusnya, doktor. Okay, kita dah tahu kan lelaki botak M kan. Perempuan pun tadi saya dengar doktor cakap kalau mengandung, melahirkan anak juga boleh menyebabkan rambut gugur. Jadi kita tahu lelaki dan perempuan boleh mengalami keguguran rambut. Tapi soalannya adalah, kenapa saya tengok perempuan lagi kurang dia punya keguguran? Saya tengok rambut lelaki yang banyak perempuan macam tak ada pun rambut gugur sangat. Actually ada, Rehan. Cuma maybe kita tak perasan. Kalau kita tengok pattern rambut gugur untuk perempuan, dia bukan sama macam lelaki. Kalau lelaki dia start dengan bahagian M ataupun botak daripada tengah dulu, and then dia makin progress lagi, obvious lagi nampak. Tapi kalau perempuan ni, dia punya cara botak dia tu, dia botak dekat bahagian belah tengah tu. Macam kalau kita buat style belah tengah, so dia botak kat belah tengah tu dulu, and then baru dia merebak ke tepi lah. Sebab tu kita tak nampak sangat. And then kebanyakan perempuan dekat Malaysia ni pun bertudung. So that's why kita tak nampak secara fizikal lah. So ada je ramai kita punya pesakit, patient datang klinik yang bertudung lah, especially bila kita tengok memang dia ada masalah yang teruk. Sebab diorang boleh berselindung di sebalik tudung tu. Faham. So walaupun bertudung, janganlah anggap benda tu sebagai salah satu cara untuk kita tak dapatkan rawatan. Faham. Untuk lelaki pun sama juga. Betul. Jangan berselindung di bawah topi. Jadi topi, dapatkan rawatan yang betul. Okey, so berbalik kepada tadi doktor kata lelaki dan perempuan dia mempunyai pattern botak yang berbeza. So ini ke yang doktor sebut male pattern baldness dekat perempuan ada satu istilah dia tu. Kalau ikut medical term kita panggil male pattern baldness ataupun female pattern hair loss. To be specific, androgenetic alopecia lah. Andro tu daripada androgen hormone, genetics daripada genetics portion lah. So itu dia punya term medical lah. Okey, faham. Okey, doktor, saya ada soalan lagi daripada kawan saya ni. Okey. So dia tanya soalan sebab dia orang ni tahu saya nak buat podcast pada hari dengan doktor, so dia tanya soalan. Okey, rambut gugur. Sekarang kawan-kawan saya mostly 40 something. Saya pun mengalami rambut gugur juga, tapi saya adalah buat ubat, makan ubat yang doktor suggest tu. Okey. Cuma soalan dia adalah apa pilihan? So masyarakat ni tak tahu. Apa pilihan yang ada untuk mereka memperbaiki keadaan ni? Okey. Untuk mereka yang ada masalah rambut gugur disebabkan masalah keturunan, kalau belum teruk, dia ada stage, Rehan, daripada stage 1 sampai stage 7. So kalau dia baru je start, rambut-rambut jarang, belum hilang secara kekal lagi, tak nampak licin lagi, yang tu kita masih boleh guna ubat. Okey, faham. Tapi kalau untuk stage yang dah terlampau advance, teruk, dah licin, memang dah berkilat semua tu, yang tu you kena tanam rambut lah. Sebab kalau guna ubat pun
tak ada akar dah kita nak tumbuhkan. Bagi baja banyak mana pun dia takkan tumbuh dah. Okey, faham. Okey, berbalik kepada stages tadi doktor. So macam cancer kita ada 4 stages. Betul. So stage keempat tu stage paling teruk lah. Jadi untuk rambut gugur stage 1 to 7 yang mana yang stage 5 ke 7? Stage 6-7 I would say maybe dah kena tanam rambut, combine dengan ubat together. Jangan ingat tanam rambut tu tak kena makan ubat, Raihan. Okey, faham. So existing rambut yang ada tu kita boleh tumbuhkan guna ubat. Tapi usually kita akan top up yang dah hilang tu guna hair transplant lah, tanam rambut. Itu adalah salah satu management macam mana kita nak manage hair loss untuk mereka yang dah ada teruk sangat dia punya hair loss. Okey, faham. Okey, ada satu lagi soalan. Okey, sebelum kita teruskan soalan-soalan lain. Okey. Ubat, salah satu ubat adalah minoxidil. Betul ke minoxidil itu berkesan untuk rambut gugur? Minoxidil berkesan, tapi yang paling utama I would say you kena guna DHT blocker, finasteride. Kalau diberi peluang saya akan pilih finasteride terlebih dahulu berbanding minoxidil. Tapi you tak perlu pilih sebab sekarang memang kita dah ada combination dua-dua ubat ni together. So kalau the best option actually untuk yang belum teruk lagi hair loss, you combine both of this medication, finasteride, minoxidil, dapatkan rawatan daripada klinik, dan insya-Allah rambut you akan tumbuh balik dalam masa 6 bulan. Okey. Alright, so itu adalah ubat tablet ataupun ubat sapu, doktor? Kalau dekat klinik ubat tablet lah yang kita bagi sebab ubat tablet lagi efektif, tapi yang tu you kena dapatkan nasihat daripada doktor. Kalau ubat sapu ni actually by right pun you kena dapatkan nasihat daripada doktor, tapi kebanyakan orang sekarang dia guna yang beli-beli daripada luar saja. Okey, jadi dapatkanlah ubat-ubat advice daripada doktor di Uni Klinik Alam Damai. Betul. Dan juga klinik Dr. Roni di Seksyen 9 Bangi. Okey, seterusnya rawatan PRP, doktor. Okey ke tak okey? Okay, PRP of course one of the treatment yang kita bagilah untuk mereka yang ada masalah rambut gugur. So PRP tu Raihan tahu tak apa PRP tu nama penuh? Nama penuh tak tahu, tapi saya tahu dia cocok-cocok dekat kepala. Betul, dia cocok-cocok. Nama penuh dia adalah plasma rich platelet. So plasma rich platelet ni kegunaan dia untuk banyak benda. Untuk muka kita boleh guna, Raihan, untuk facial, untuk lutut boleh kita inject masuk dalam lutut kalau orang ada masalah lutut. So untuk rambut pun samalah, Raihan. So apa kepentingan PRP ni, apa benefits dia kita bagi kat orang yang ada masalah rambut adalah dia macam bagi baja. Dalam PRP ni banyak growth factor. Growth factor ni dia stimulate kita punya pertumbuhan rambut dengan stem cell dekat kita punya akar rambut untuk push rambut tu grow lagi cepat, kan. So memang benda ni proven, dah banyak kajian. Even dekat klinik kalau saya inject patient compare dengan orang yang makan ubat sahaja combine dengan injection, yang PRP ni akan lagi cepat nampak hasil. Faham. Yang itulah dia punya function, dia macam bagi baja directly dekat kita punya akar rambut melalui injection lah. Okey, faham. PRP ni available dekat klinik, doktor? Ada, kita ada provide. Okey, ada provide. Okey, alright. Okey. Tukar-tukar shampoo. Boleh ke tak gugur rambut? Tukar shampoo generally tak menyebabkan rambut gugur, tapi kena tengok juga shampoo apa, Raihan. So kalau orang tu dia punya kulit kepala sensitif dekat certain bahan, ingredients, chemical macam SLS, paraben, of course that one boleh menyebabkan rambut dia gugur lah. Tapi tak semua orang ada masalah sensitif kulit kepala. Generally speaking, SLS, SLES tu ditambah dalam shampoo untuk kita make sure bila kita guna kulit tu lagi bersih actually. So I wouldn't say SLS ni bahaya. Cumanya kalau kulit kepala orang tu terlampau sensitif, memang dia tak sesuai guna shampoo macam tu. Faham. So generally speaking dia tak menyebabkan rambut gugur lah. Jadi macam saya, doktor, sebab saya pakai dua shampoo. Satu hair doctor. Satu lagi saya pakai shampoo Johnson & Johnson kalau orang baby tu. Faham. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Hair doctor tu actually quite good sebab dalam tu ada peptide yang boleh stimulate you punya pertumbuhan rambut, kurangkan radang dalam kulit kepala juga, Raihan. So it's good yang you combine both shampoo lah. Alhamdulillah. Okay, alright. Berbalik kepada faktor sekitaran pula. Pemakanan yang salah atau makan makanan yang kurang sihat, macam burger ke ataupun makanan yang banyak MSG ke. Betul.
boleh ke menyebabkan rambut gugur? Okey, pemakanan yang tak sihat sama macam merokok lah, kita punya lifestyle. Benda tu boleh affect. So kalau you banyak makan McDonald's setiap hari, you makan KFC setiap hari, fast food every day, of course that one gonna put burden dekat you punya badan lah. Faham? So kalau badan stress, you obese daripada pemakanan you, rambut pun gugur jugalah. So sebab tu you kena kawal banyak aspek dalam kehidupan. Selain you punya lifestyle, pemakanan pun penting juga. So kalau boleh kita ni taklah kawal pemakanan just untuk tumbuhkan rambut, kita kawal pemakanan untuk kesihatan lain juga. General health juga, Raihan. Tapi saya ni masalahnya doktor adalah saya happy bila makan KFC, doktor. Jadi saya akan kurang stres. Jadi kena makan KFC selalu. Tapi saya rasa what you are trying to say adalah whatever that kita consume, kita kena in moderation. Betul. Saya in moderation, semua kena terkawal. Macam apa yang ajaran Islam pun cakap macam tu, kita kena in moderation, tak boleh terlampau berlebihan lah. Dalam any aspect yang you practice dalam kehidupan lah. Okay, alright. So, soalan daripada saya punya peminat. Okay, disebabkan oleh banyak makanan yang kita kata makanan yang kurang sihat tadi kan. So, berbalik kepada makanan juga. So, makanan apa yang sebenarnya bagus untuk rambut? Ada tak macam suplemen, apa saya tak tahu lah, zat besi ke, zinc ke yang boleh menambahkan menguatkan rambut ni? Actually kalau untuk rambut yang gugur disebabkan kurang nutrition, kita kan nasihat orang tu ambil protein lebih sikit, Rehan. Protein seperti sayur, protein seperti inilah, daripada ayam, daging semua tu. So telur boleh increase dia punya protein dalam badan, dan rambut pun boleh tumbuh lagi sihat. Ada certain condition juga, Raihan, yang boleh menyebabkan rambut tu gugur lagi cepat. Contohnya dia kurang vitamin D. Kurang vitamin D. Kurang vitamin D daripada apa, dok? Vitamin D ni usually daripada cahaya matahari lah kita dapat. So kebanyakan orang kalau kat Malaysia ni dia tak nak pergi keluar sebab panas. So dia stay indoor, tak cukup matahari dan kurang vitamin D. Ya, kawan-kawan saya very hot lah you kan. Macam tu lah. So usually vitamin ni kita boleh check dalam darah. So kalau orang tu suspect kurang vitamins, kita boleh buat ujian, ambil darah, hantar ke makmal, kita tengok vitamin siapa yang dia kurang untuk rambut tu. So based on that, kita boleh fix dia punya problem lah. So kalau kurang vitamin D, kita bagi vitamin D. Kalau kurang biotin, kita bagi biotin, macam tu. Jadi doktor, setiap kali kalau patient datang, doktor akan buat assessment macam ni? Okay, usually darah tu kita tak ambil lah, Rehan. Sebab yang paling common saya cakap tadi, male pattern baldness, masalah keturunan. Masalah keturunan ni tak perlu ambil darah. Kita tengok daripada luar, daripada jauh pun saya tahu dah dia ada masalah keturunan. Faham? Dengan cara rambut dia gugur tu dekat bahagian mana lah, bahagian atas, bahagian depan, bahagian M shape, yang tu masalah keturunan, Rehan. Macam tu lah. Ini soalan saya tak tahulah nak sebut macam mana ni. Telogen effluvium. Apa ni, doktor? Telogen effluvium. Telogen effluvium ni actually dia fasa di mana rambut you gugur lagi cepat, Rehan. Disebabkan macam saya cakap tadi lah, stress. Contoh you demam, you kena COVID ke, kena influenza, masuk ward, lepas bersalin, macam-macam lah benda-benda yang menyebabkan badan stress. So rambut kita ni boleh fasa dia berehat ni boleh jadi singkat. So dia akan lagi senang gugur lah, macam tu respon daripada benda-benda yang menyebabkan rambut tu gugur. Faham. Hari ni ada lagi satu term ni, doktor. Aduhai, dia orang ni tanya soalan yang betul-betul kau-kau ni, doktor. Alopecia areata. Ni macam Aziana areata. apa Arena Aziata apa ni? So untuk alopecia areata ni sejenis masalah autoimmune, Rehan. So autoimmune dia macam SLE semua, kalau familiar lah. So autoimmune ni di mana dia punya antibody dalam badan, dia serang rambut dia sendiri. Antibody dalam badan dia serang? Betul, dia serang rambut dia sendiri. So rambut dia hilang secara berkelompok, dia macam bertumpuk-tumpuk macam tu. Dia macam kalau tengok dekat kucing yang ada kurap, dia macam macam tiba-tiba tu lah. Ada satu tempat ada tumpuk macam tu je situ. Betul. So alopecia areata ni common juga sekarang. Saya tak tahu kenapa, sebab kita tengok ramai remaja ataupun mereka yang berusia muda, makin ramai yang ada masalah ni.
Maybe daripada lifestyle satu, it could be possible. Tapi yang kita tahu punca daripada autoimmune tu lah. Autoimmune tu. So treatment usually yang kita bagi adalah kita bagi injection direct dekat dia punya ke dalam kulit. Kulit kepala. So kita bagi steroid lah usually. Dengan steroid pun yang takut, tapi tak takut sebab steroid ni steroid yang kita bagi untuk rawatan. Yang permissible lah. Betul. Yang ada within range. Betul. Perubatan. Okay. So kita bagi untuk tujuan kita pulihkan, tumbuhkan balik rambut dekat tempat yang tak ada rambut tu. Usually 2-3 kali injection pun dah cukup dah. Dia akan tumbuh dah. Alright. Macam tu. 2-3 kali injection. And also alopecia areata tadi, treatment dia available dekat klinik doktor. Ada, of course, berkaitan rambut ni memang doktor punya klinik memang holistik lah. Semua ada. Dia bukan masalah rambut keturunan je Raihan. Macam-macam kat klinik tu kalau you jumpa. Okay, faham. Okay, jadi kalau ada masalah, semua masalah tadi saya tak tahu nak sebut dia autoimmune dah. Saya ingat autoimmune je. Betul. Okay, penyakit-penyakit berkaitan autoimmune semua boleh dapatkan rawatan dekat klinik Dr. Roni. And then jangan tunggu lama tau. Kalau lagi lama macam alopecia areata, masalah keturunan, kalau you guys tunggu lagi lama, kita susah nak rawat. Kos dia pun akan lagi mahal sebab banyak benda kita nak kena buat. Nak buat PRP lagi, nak buat cucuk ubat lagi, nak bagi ubat lagi. So kalau you datang at the right time tu dia baru start, kita just bagi ubat, settle semua masalah. Macam tu. Jadi kalau kita rasa macam ada problem tu, actually body ni kita ada signal. Kita boleh tengok actually bila rambut gugur, kita boleh tengok kan shampoo rambut keluar rambut kan. Jadi kita terus pergi dapatkan rawatan daripada doktor, jangan tunggu. Dan kadang-kadang ada orang tunggu untuk dapatkan rawatan. Tak payah tunggu, jumpa je Dr. Roni. Boleh sama ada call ataupun walk in saja. Sama ada dekat klinik Dr. Roni di Seksyen 9 Bangi ataupun unit klinik Alam Damai di Ceras. Dua-dua available doktor. Yang tunggu tu usually dia rasa macam benda tu kecil lagi, ataupun dia rasa macam okey ni sikit je, nanti baik sendiri. Usually macam tu lah. Kalau datang klinik dia akan cakap kenapa dah teruk baru datang. So jangan cakap sebab kecil, sebab dia tak berapa serius. Dia orang tunggu je sampai teruk baru datang. Yalah doktor, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ingat sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit sakit dia lama-lama jadi banyak. Sikit kena duit dia lama-lama jadi banyak juga. Betul. Nak kena keluar. Yang penting dapatkan rawatan yang betul, so that kita boleh rawat dengan betul lah. Okay, alright. Thank you doktor for the explanation. It's wonderful today. Okay, boleh tak doktor ringkaskan apakah available medicine ataupun treatment dekat doktor punya klinik? Okay, dekat klinik kita ada macam-macam treatment Raihan. So yang paling common yang kita bagi ubat lah. Ubat saya mention tadi yang kita dah combine ubat finasteride dengan minoxidil. Of course ubat-ubat ni you tak boleh start macam tu je. Dia semua bukan gula-gula. Okay. So you kena dapatkan nasihat daripada doktor, dapatkan consultation sebelum kita boleh prescribe ubat ni Raihan. So itu yang paling ramai orang guna. Besides that, kita ada serum juga. Untuk mereka yang tak suka guna ubat makan, ubat telan tak boleh nak telan, kita ada serum yang dalam bentuk ubat juga, topical finasteride dengan minoxidil. Sama juga kena undergo consultation dengan doktor sebelum kita boleh prescribe ubat-ubat yang terkawal ni. And then kita ada juga shampoo, tonic, and then kita ada nutrition. Nutrition ni dia macam hair scalp care lah punya produk. So kalau you nak yang medical grade punya shampoo, tonic dengan conditioner ni boleh dapatkan daripada kita di UNI Klinik Alam Damai ataupun klinik Dr. Roni. And then kita ada injection. Injection PRP untuk alopecia areata, kita ada injection juga menggunakan ubat. So depends on penyakit apalah yang kita suspect, yang kita diagnose, kita akan bagi treatment accordingly lah. Okay, faham. Alright. So doktor, ada tak apa-apa nak suruh diorang follow doktor ke dekat media sosial? Okay, so nasihat saya untuk mereka yang ada masalah rambut dekat luar sana, please jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu sampai dia teruk. So kalau teruk, kita orang pun dah tak boleh bantu guna ubat sepenuhnya. So treatment tu akan lagi sukar untuk kita rawat, Raihan. So kalau you guys ada masalah, dapatkan rawatan di klinik secepat mungkin, dapatkan rawatan di klinik dengan doktor-doktor yang betul lah, guna ubat-ubat yang betul. So kalau ada soalan ke, nak tanya apa, boleh komen dalam section komen. InsyaAllah kita akan jawab in the next
video. Okay, alright. So guys, doktor dah bagi tahu semua available options untuk ubat, available treatment yang ada dekat unit klinik Alam Damai Ceras dan juga klinik Dr. Roni di Bangi Seksyen 9. Jadi apa lagi, kalau korang ada masalah boleh datang and dapatkan advice daripada Dr. Roni, dan ada lagi 2 doktor kat sana kan. Betul. Ada 3 doktor lagi. Okay, stay tune. Okay, we're gonna answer all your question for our next episode. Okay? Okay.